Teka-teki mengenai siapakah yang bakal mengetuai blok pembangkang di Parlimen, akhirnya terjawab apabila Perikatan Nasional mengumumkan Ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai Ketua Pembangkang baharu menggantikan penyandangnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN kali kedua yang berlangsung di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada Sabtu. Menurutnya, mesyuarat berkenaan dipengerusikan sendiri oleh Ahmad Samsuri selaku pengerusi PN dan dihadiri semua ahli majlis tertinggi daripada parti-parti anggota. Mesyuarat telah bersetuju untuk melantik Ahmad Samsuri untuk menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pembangkang. PN juga bersetuju secara prinsip untuk menerima kerjasama pilihan raya atau Electoral Pact bersama parti-parti tertentu yang mempunyai keserasian perjuangan dan kepentingan bersama dengan gabungan berkenaan, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Sebelum ini, Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut, dipecat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia pada 13 Februari lalu.